عليك صلى الله محمد. Kak, kau tak bosan ke hari ni? Gelap malam tengah hari. Puasa lagi. Lah tak balik ni. Nak aku tidur je tadi. Bosan je kan. Cuba benda berfaedah sikit. Tidur. Kenapa lagi yang berfaedah daripada tidur atas muka bumi ni? Tidur lah apa yang berfaedah sekali. Boleh mimpi. Nak jadi benda ke? Tidur je. Hai. Ni kau. Aduh. Nodak sama sekarang. Ada je kau. Kau jangan ajak aku lagi. Aku malas. Sini. Masuk ICT Kat mana tu? Ni aku suka. Boleh tengok bola. Boleh tengok bola. Ya. Sini. Sadi lah. Ni nak paksa lah. Kalau tak sadi. Nyesal. Ni lah yang aku hadap. Hari-hari yang aku hadap ni. Satu hari aku nak kena sadi. Aku tidur. Mat, serius lah kena ajak aku belajar. Tak ada benda lain ke? Ni hari-hari belajar. Matematik pula tu. Baik aku tidur tadi. Aduh. Malas lah aku. Apa manfaat dia belajar ni? Belajar ni bukan satu ibadah. Ingat ibadah ni solat je ke? Solat, puasa tu memang ibadah. Dah, kalau semua benda kita buat kerana Allah, semua ibadah. Macam tu Ya. Itu lah. Jangan tidur. Tidur best, tidur. Jom. Mana ni? Siap lah. Surau. Asal dah kan? Berapa minit ni Asal? Tengok sikit. 12. 15 minit. 15 minit dah. Kalau 5 minit dah. Dah apa kamu ni? Ada. Jom. Jom. Jom ni. Mana? Ni lah best. Sejuk Sedap juga tadarus. Tak nak? Kenapa tak ada harus? Lah. Kan 15 minit. 15 minit lah boleh buat tu. Mana? Ya. Jom. Tu lah. Ya. Tu best. Jom. Apanya? Kau tengok. Bilal pun tidur tu. Tadi kata nak duduk juzuk. Oh ya, dia cakap nak ngaji tadi. Dia ajak dia tidur. Bilal ni. Bilal. Tak terjaga ni, tidur ni. Ni kan pagi ni ke? Nak kena Bilal ni. Bilal. Bangunlah Bilal, kata nak ngaji. Betul Mai. Nak buat apa ni? Bilal pun dah bangun. Main dia. Dia nak tidur bila? Lah, tak nak rusak. Nah. Asyik tidur je. Ngaji Baik lagi. buat pahala. Ngaji lagi. Pagi tadi dah ngaji, tengah hari tadi ngaji, malam kamu tak nak ngaji juga. Petang pun tak ngaji. Dah, sekarang kan bulan Al-Quran. Tu, sampai pergi nak tidur. Baik kau buat pahala. Ya je kau ni ya. Ada dalil ke bulan Quran ni? Dalam Quran pun dah cakap Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Apa maksud dia? Maksud dia bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pegangan kepada manusia tentang perkara itu. Bila aku tahu? Betul tak? Tapi Ustaz berapa kan? Dia baca dia lupa. Dah, jom ni. Sekejap je. أعوذ بالذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Habis kat Iwan. Alhamdulillah kita khatam kak. Sehari je khatam. Tak pernah lagi aku macam ni. Rasa ni lah hari ataupun Ramadan yang terbaik lah. Sebelum ni aku tak pernah buat macam ni. Tidur je banyak. Yalah, Alhamdulillah dapat kawan macam mu. Rasa macam mana? Itulah. Kita dulu pun mesti selalu buat salah juga. Jadi sekarang kita kena lah saling mengingati. Lagipun bulan Ramadan ni je lah kita nak buat amal-amal macam ni. Bulan lain belum tentu lagi. Setara waktu Ramadan pun tak ada setan, kita tak ada kawan nafsu, apatah lagi bulan lain kan? Kalau bulan Ramadan yang hanya kita dengan nafsu pun kita tak boleh nak kawan.
Macam mana pula kan dengan bulan-bulan yang lain yang syaitan tak dibelenggu, syaitan tambah lagi dengan nafsu, lagilah kita kalah. Betul tak? Betul lah. Kalau boleh, jadikan Ramadan ni titik permulaan untuk kita berubah diri. Dalam InsyaAllah. Quran pun Allah ada sebut, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu melainkan mereka mengubah nasibnya sendiri. Jadi kenalah berubah. Ya, InsyaAllah sama-sama lah kita ya. Azan ni. Makan lagi. Bermain air. Gimana Bermain air. Ya, jom. Sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka